Hello. Kau tengok yang apa yang tadi talk tu Iran macam US nak potong kabel bola tu. Serius lah? Kalau macam tu kena gelap hidup asrama kita. Bukan gelap lampu tapi gelap hidup kita. Kau bayangkan kalau kita nak beli Maggi pun sangkut mat tambah-tambah kan. Kalau di Shopee Food ke buat kerja payah. Serius lah? Serius betul lah tu. Cuba bayangkan lah. Habis semua fasa kerja kita hilang. Tu lah yang pakai kematian kita tu. Tak boleh ni tadi. Kita tanya memori bagi kita. Jom kita jangan cerita kat sini kawan. Jom. Kau dekat kawan-kawan. Assalamualaikum. Dia ni Syekh Kemal. Kau tengok tak berita tu hari ni? Dekat TikTok. Ni lah tentang isu Iran lawan US. Kau dah tengok apa lah? Aku dengar cerita Iran sekarang ni nak go US tau. Dia nak potong kabel internet bawah laut. Kalau macam tu habis semua kita efek lah satu dunia. Mampu macam ni. Kalau line kena potong ni, aku nak tengok apa? Jaga dengan kelas pun aku nak tengok, pun aku line tak ada. Aduh, susah lah. Kalau macam ni payah, nak tengok pun tak boleh. Aku tak tahu cakap. Aduh, payah. Aku fikir benda tu je. Aku besok fikir pasal nak buat assignment group. Macam mana nak panggil semua. Kan sebelum ni guna WhatsApp. Takkan nak pergi ketuk bilik seorang-seorang kot. Betul, Jadi payah. aku pun susah kan. Kita nak buat, bayangkan kita kena pergi satu-satu bilik nak panggil. Contoh kita kena buat tugasan macam assignment kumpulan. Memang kerja dia susah lah. Betul dah yang payah tu. Tu kalau yang duduk luar rumah, yang duduk pada hostel, takkan nak pergi rumah pula. Okay. Kadang-kadang kita nak call, maybe kita nak WhatsApp mak ayah tak boleh dah. Kita telefon telefon. Tak kira setiap kali kita kena beli top up kot. Tu lah payah sangat dia dah betul. Dah lah bosan duduk sini. Takkan nak duduk kipas je kot. Nak kena ngangor kot lepas duduk tunggu line tu. Kita nak set masa macam tu kalau kita nak call apa, kita nak main bola ke apa kan. Susah juga. Betul lah. Payah. Nak main game tak ada dah lah macam tu. Nak tengok video yang kita suka pun payah. Aduh, line pun dah sangkut-sangkut. Tambah dia sangkut dah kena cut tak boleh dah. Aku harap kita kat TikTok tu palsu lah. Alah. Kita harap keadaan jadi semakin lebih baik dah tu. InsyaAllah boleh ni. สวัสดีครับได้ครับแล้วตักซองตามมาเลยแล้วผมขอส่งให้ของที่คุณส่งมาโอเคขอบคุณครับ aduh ingat kita tak baik lah dengan tetap wifi nak terputus lah kabel wifi nak terputus channel ni nak hantar file ni bagi kat syarikat. Jauh. Song? Kenapa? Ya? Murung kau ni? Sekarang dengar kata kabel wifi nak betul. Oh yelah. Aku pun tadi semalam cakap dengan member lain. Diorang cakap pasal topik ni kan. Sikit banyak dah tinggal 2-3 hari lagi lah kena hantar dah kerja ni bagi kat syarikat. Maksudnya bukan started kelas je kita sandar. Tapi kerja pun susah nak pakai. Susah. Dan ni nak pakai duit pun payah lah ni. Sebab kerja tak boleh nak jalan. Salah lah benda ni jadi kan. Harap-harap tak lah. Weh korang. Korang ada internet tak? Tak tahu tadi cuba play tu. Tak ada. Aku tu buat kerja tu. Tadi hari nak kena hantar assignment dah. Pukul 6. Mana ni? Lani sebab pergi Afri tak? Break je. Free no. Jom Lani, jom kita pergi jumpa doktor. Wah, aku ingat kena jumpa doktor sebelum pukul 6. Yang kita pilih je. Jom. Doktor, maaf ganggu. Kami semua ni datang jumpa doktor sebab ada masalah besar sekarang ni. Kita ada masalah itu. Iaitu kami tidak ada rangkaian wafat.
Dan kami semua kerja kami nak hantar pada minggu ni semua hilang. Bukan hilang lah doktor, tapi tak boleh access kepada cloud. Jadi tiba-tiba je nak wifi hilang je. Tiba-tiba. Jadi kami nak datang ke doktor hari ni nak tanya macam mana kami nak selesaikan masalah ini. Kalau kamu nak selesaikan masalah dengan assignment, patutnya kamu semua kena simpan USB. Patutnya kamu semua kena prepare daripada awal. Sebab apa, kalau kamu semua tak prepare daripada awal, inilah akan jadi cloud tak ada, internet tak ada, ini akan punca berlaku. Simpan dalam USB, walaupun USB benda tu agak lama, agak macam benda tu agak klise bagi korang rasa kan. Sebabkan, yelah siapa nak pakai USB sekarang ni, cloud kan dah wujud. USB sekarang dah tak berguna. So, tapi USB tu masih lagi berguna kerana USB dapat menyimpan data. Walaupun internet tak ada, korang boleh masuk. Adakah korang semua ni masalah yang sama juga? Yang tak ada nak hantar assignment ke apa ke? Kamu? Saya lain sikit. Kamu masuk dalam ni? Duit saya semua dalam online. Saya tak ada cash. Allah. Saya pun ada masalah juga tu. Saya masalah juga. Sebab internet tak ada. Saya nak hantar kerja bagi syarikat pun tak boleh. Oh, kamu kerja dekat luar ke? Kerja tambah lah. Sebab ni cukup tak makan tak cukup. Nak cari kerja lain juga lah tu. Dah syarikat minta dah. Tinggal 2-3 hari lah kena hantar dah. Tu masalah. Internet tak ada. Saya faham. Saya pula terbiasa doktor. Saya semua file-file saya kat online. Jadi bila saya tak ada backup file, semua akan tak boleh access doktor. Itulah masalah saya. So kamu semua dah betul-betul dah memang pada arah digital lah. Betul. Nota pun sekarang pun saya simpan dekat online. Nota-nota yang lecturer bagi tu. Betul, kamu semua dah masuk. Betul dah kalau ada berlaku perkara macam ni, dinamakan sebagai digital. Tapi bila kalau internet tak ada, semua benda, tapi kawan-kawan kena kata benda lah. Bila kalau internet tak ada, bukan perakhiran korang. Hidupan korang bukan perakhiran. Sebab apa? Korang masih jauh lagi. Tapi fikirkan sekarang ni masa pengajaran korang. Internet tak ada, buat apa? Cari USB. Kalau tak ada, buat hard copy, hantar je kat saya. Saya terima je hard copy, soft copy saya terima. So, kalau boleh nanti kamu semua siapkan kunci saya bagi tu secepat yang mungkin. Tapi saya bagi masa, sebab ini masalah technical issue. Jadi saya bagi masa dalam masa 3 bulan lah. Sebab kami nak cari maklumat-maklumat pun kena pergi library dah kan. Tak boleh cari online. Sebab library sekarang ni adalah sumber utama kami. Baiklah doktor, kami faham dan kami akan cuba perbaiki kesilapan kami yang berubah tanpa terlalu berharap kepada internet.